Okey, akak mari ke mana ni? Warung nasi kukuh kulit maya yang terletak di Rawai. Hari ni ada pesta colek. Banyak jenis colek dia. Kita nak tengok siapa dia ni. Ni Abang P. Apa khabar Abang P? Okey, selamat datang ke pesta colek Rawang lah. Salam Ramadan. Salam Ramadan. Hari berapa dah kita puasa ni? Puasa hari ke-4 lah, 4 Ramadan hari ni. 4 dah. Hari ni macam skala tak? Ada colek tak? Pesta colek kita lah setiap tahun kita buat pesta colek di Rawang ni terbesar lah. Terbesar di Rawai. Terbesar di Rawai. Ada lebih kurang dalam 100 jenis colek lah. 100 jenis? Ya. Ni tahun berapa dah buat? Tahun ni untuk cawangan Batu Neblah ni tahun ke-7. Ke-7 ya ni? Ada kakak orang buat lama dah sini. Budaya bawa Abang P ni bawa budaya colek Kelantan dia ke Rawai, ke Lebak Kelang ni lama dah. 7 tahun ni? 7 tahun dah. Alhamdulillah lah. Tahun ni tahun ke-7. Terbesar pula tu? Terbesar di Rawai lah. Lepas tu sini ada cawangan esok lagi tak? Ni Rawai sini. Untuk tahun ni kita buka di cawangan Bukit Sentosa. Ada esok lagi? Ada juga colek pun kita buat juga di Bukit Sentosa. Ada jual cawangan lah orang-orang Bukit Sentosa, Bukit Berutung, Serendah. Dekat area Pro 2. Boleh pergi di cawangan Bukit Sentosa lah dekat sikit. Kalau main sini boleh lah. Sini pun tak apa, sini induk dia lah, utamanya di Batu Neblah lah. Pakat mari lah sebulan lah kita ni. Pesta colek ni hanya bulan puasa, bulan puasa saja. Jangan lepas raya mari tak ada. Dia setahun sekali. Nasi kabur tu ada lah. Nak merasai keindahan orang panggil pesta colek di Kelantan ni. Kita bawa suasana tu mari di Rawai ni. Rawai ni. Mari kita tengok. Mari kita tengok apa dia. Ada mari ni. Tu start dah tu. Ramai dah tu. Nombor satu sekali ni. Ni apa dia? Pembuka selera lah. Air tuak. Air tuak. Dari mana ni? Air tuak ni bacok ni. Bacok ni? Lebih hias banyak. 3 botol 20 hias. 3 botol 20 hias. Harga lebih kurang Kelantan. Okey, mari kita tengok ada apa ni. Kita mai ke alik ni. Sosis Thai Pak Iyas tu. Ni sosis belaka. Sosis jumbo besar-besar ni. Tengok ni. Ni apa dia? Fishball. Fishball adalah fishball Popia. Keren. Keren standard ada. Keluar dah keren dia. Ni kita ada stok banyak lagi lah. Cuma kita tak keluarkan semua sekali. Ya. Hari ke-4 je ni. Hari ke-4 kita ada. Yalah, tapi hari ke-4 pun banyak dah makanannya. Colek nampak comel. Jepuk malah kalau kita panggil. Harga siap setengah ya. Lazy. Jepuk malah. Harga pada dah. Ada harga sini dah. Tengok dah. Jepuk malah ni. Ni colek air. Colek air ada apa-apa. Ada harga. Kita beri tunjuk harga selalu. Ni kepada dia perut. Colek perut ada. Colek perut, paru. Ni kepada dia? Paru. Paru. Pelepung. Orang Kelantan panggil tak? Dia kenal pada kita. Kita tak ingat. Pelepung. Kita kan tak tahu kat. Mari cari gun ni lah. Tapi sini ni ngosek lah. Tiap-tiap tahun nak mari sama. Tiap-tiap tahun nak makan colek sini. Ngosek. Ada ikan celup tepung. Ikan gembur ada. Ikan panggil ikan mackerel. Mackerel ke sardin? Ikan sardin lah, ikan selayar lah. Ada. Kelantan panggil ikan selayam. Ni bekas ni ke dia ni? Udang galah. Udang galah ada. Ni udang galah. Ni. Udang galah ada. Dah. Udang galah ada. Udang biasa lah. Udang viral ni panggil ni. Dia usaha lah. Udang pala besar. 10 hias sebakul. Udang pala besar. Udang pala besar. Kak, apa khabar? Alhamdulillah. Lepas tu apa lagi ni? Ni sotong. Sotong. Orang Kelantan panggil sotong. Dia bukan sotong. Dia sotong. Ada pelbagai jenis saiz lah. Orang nak makan sotong besar pun ada. Sotong saiz kecil pun ada. Ni. Banyak ni kecil ni. Kecil ada, besar ada. Mengikut harga lah. Yalah. Kita pilih diri colek ni. Dia kena pilih diri baru tahu dia. Bajet dia mau diri lah. Kecil ada, nak besar. Ni mana ada. Ada banyak pilihan lah. Tak ada masalah. Ni kawasan apa ni? Buah. Colek buah ada. Colek buah. Abang tu tengok tu. Ni colek pak motong ni. Motong. Lepas tu dia colek lerak. Lepas tu dia cuah kuah lalu lah. Cuah kuah dah atas. Itulah tu. Ni, apa dia ni? Tak tahu juga. Ni colek buah. Buah colek buah ni.
Dia punya ni Ni bos sayur lagi. Saya kepung. Kepuk. Kepuk kena ada lah. Wajib ada lah. Kepuk lepas tu lerak col ni. Dia lerak cor. Lerak maksudnya tabu. Bukan dah. Cuah. Tabu kata. Cuah. Tu dia. Dari habis ni awal smart ni. Lidi ben. Lidi. Yang kita ada lidi tak pakai gun tu. Lidi. Alright, kita pun nak makan lah. Okey. Minta ada kau pilih lah gapo nak makan hari ni kita buat. Beres. Kau main dengan siapa tu? Cikgu Le. Sila. Supporter. Pilih. Aku channel. Ambil Ada dimsum pada hari ni. Apa dia? Dimsum. Tu, dimsum tu ada. Macam mana? Cikgu program apa cikgu? Perut dah. Makan bagi dah. Semua spare part. Tu. Tolong buh ke ni? Kau suka pelepung. Pelepung. Tolong buh pelepung. Kita buat. Sini kalau nak cuah pun boleh. Tak cuah. Colek dia boleh. Boleh raka. Ni tolong ambil ni. Kita masih gua ni ya weh. Kau suka kau? Makan apa? Makan Kau kapur juga. Kampung boy kau ke? Kau digelar kampung boy ke? malah rumah you tu ah. Cukup dia potong besar. Popiah. Fish bar je tak? Nak ke? Apa lagi? Fish bar. Mana? Ni. Kau dah mana ambil mas? Apa ah? Ambil ni? Okey. Ni. Tengoklah nak gapo lagi. Dia pasir putih nak makan ni. Jetih ni. Sata jetih. Jire dia. Abang ambil ke apa abang? Pelepung paru-paru benda sedap tu bulan puasa ni. Potong dah. Mana? Kerak dekat tu? Kerak. Zon ni ada. Ada. Colek jeruk. Ada. Kalau jadi air boleh. Apa tu angkat kau ni air nyakit. Jangan makan penyakit. Buah dia, buah air. Ni, tengok ni. Betul bos colek mana? Ni colek ke apa ni? Ini kuah colek ke apa ni? Boleh sama lah. Ni apa besar ni? Sama. Untuk ni? Sekali ni. Bos kas. Sekali. Kamu ah. Kenapa banyak ikan? Makan habis lu. Tengok akak ni tengah potong. Saya berkepuk tak? Tu tengok ni. Kita nak tengok ni. Colek dulu. Colek perut Paru. Perut dan paru-paru. Ni malah dia. Kalau orang mari colek tu kata malah tu jangan marah. Bukan nak malah oyak kau orang tak? Sekarang tanya. Ni. Kuah untuk apa ni? Hak mana ni? Ini untuk untuk malah tu lah. Cara lerak ni. Trade lerak. Macam ini saya kena buat banyak. Pakai tuah dia. Panah lah ni. Siap dah. Okey. Ambil. Ni, siap ni. Lidi kak. Mana? Kalau mula. Boleh goyang mula tak? Boleh panah ke? Boleh goyang mula. Boleh request. Dapur situ. Belakang tu je dapur pun. Tu. Belakang tu. Sini ada lagi mi celup, mi apa ada tak? Nasi kabu ada, celup ada. Okey. Rapi, selain pada makan colek ada ke apa sini? Okey, special bulan puasa dah kita bawa dari Kelantan ni kuih-kuih tradisional Kelantan. Kita ada macam-macam ni, tak banyak dah masa ni. Kalau sebelum buka ni macam-macam adalah kita ada ni panggil kocak. Orang mula. Ada banyak jenis lah. Gula Melaka. Apa? Kuih Melaka apa? Panggil kuih ni kau ni kau panggil apa dia tu? Alah. Butir aku. Butir aku ada ni. Aku ada.
Ni merah ni bak ni. Bulan puasa je ada ni tak? Ni bak ada kita banyak kali kita preparation untuk bulan puasa ni banyak kuih-kuih tradisional. Oh. Ni Saya apa? Kabu sari? kamu sari bukan sari. Sabu. Ada lah. Ada, untuk, ada belakang. untuk buka puasa lah. Buka puasa betul tu. Kena booking ke? Pukul 4 tu untuk awal-awal puasa ni biasanya tak ramai lagi. Kalau baru masa ada pertengahan puasa apa semua memang tak ikut meja lah. Kena booking Jadi lah. sebaiknya booking lah. Aku boleh buat nombor sini lah. Pakai booking, mari buka puasa sini boleh nak merasai suasana iftar dan moreh di Kelantan. Kita buat nombor sini Bulan puasa untuk ni kita bawa tu kayak masuk colek special sebulan untuk bulan puasa untuk orang-orang lawan. dari Kelantan. Ya. Yang mari buat colek ni sebulan setahun. Lepas tu sini ada nasi Ada macam nasi kuku lah signature dia. Kita ada nasi kuku, nasi kabu, ayam bakar semua ada lah. Nasi kabu ni. Ada lah ayam bakar semua. Ada Kambing bakar ada. Situ tu nasi kuku. Kambing bakar ada belakang dah. Nasi kuku ada. Ada lagi ke apa lagi? Kita ada mi celuk. Mi celuk ada. Ni kawasan mi celuk. Mi celuk ada. Senarai harga pun ada sini. Mi celuk ada. Naya setengah. Sos-sos bakar pun ada. Loceng. Sos ada. Ada belaka. Boleh makan mana mana si pemenika ada belakang. Ada belaka. Ada lagi. Ada kita ada bagai-bagai. Bagai-bagai untuk bekas apa niaga pun boleh beli sini. Kepuk pun ada. Kepuk goreng apa? Kepuk keping nak goreng. Macam-macam ada bagai-bagai kepuk, kocolek. Ni ke dia? Kuih raya pun ada ni karipak. Ada gula ada belakang. Awal ada belakang sini. Bagai-bagai Ni ke apa ni? Ni Mazda ni. Maggi. Ni buat mi celuk tu, kabur Maggi. Maggi time. Gani tunjukkan ni. Lama kita tak nampak gani ya. Sate apa? Jellyfish. Jellyfish bagai-bagai tradisional ni bagai-bagai lain. Ni kepuk lah sini lah. Kepuk air botol semua. Legend nak beli bodum boleh. Kaya dah. Mai sini. Ni di sekitar mana ni Rawai dah. Berhampiran dengan Lotus. Untuk bagai-bagai rocik ni kita kena mari cawannya Rawai. Batu Neblah. Bukit Sentasa tak banyak mari rocik. Bukan kedai luar. Sini kita kedai luar. Kita ada outdoor dan kita ada indoor. Jadi kita ada outdoor luar dulu. tak payah takut lah kalau hujan ke gapo. Kita payah pusing lah, ada meja. Meja tu ada. Bagus. Bagus. Okey dah. Terima kasih banyak Bepi. Thank you. Terima kasih banyak lah. Okey. Kita ke pesta. Okay. Yeah. Hari ni kita mai ke Kulit Maya Rawai. Nasi kuku Kulit Maya Rawai. Jumpa dengan Bepi kita. Dia macam ngosek lah sini. Tiap-tiap tahun dia ngosek. Dia mari akak. Manggil. Panggilan rawang. Colek dia lembut. Ni. Apa pelepong ke? Kita nak makan kau ni kok. Ya, masa untuk apa dia? Apa dia panggil? Apa? Mengkap apa nak ya? Mengcek kedai. Menikmati Persahabatan panggil. silaturahim. Mengeratkan. Ini lah macamnya kita mengeratkan lagi persahabatan, silaturahim. Belai-belai kecek, belai-belai makan colek. Colek ni tak makan sore, dia kena mama. Artinya kita nak rasa keindahan suasana Moreh di Kelantan. Moreh di Kelantan. Kelantan kalau lepas lagi lepas Rawai kat. Namanya Kopo lah, kedai-kedai kapung. Kopo boleh buat kat. Ni lah menu dia, col ni. Dia sini ni dengan col ni. Di Kelantan. Kalau habis pirau, zaman dulu Gapa dia colek yang ada. Lo ni banyak menu. Dulu gapa dia paling penting. Dia hot legend kat Jepuk Mala. Kepuk leko tu biasa apa ada lah benda apa. Cucuk kepung tu ada lah. Tapi sekarang ni totong udah tu ke pick up baru lah. Dulu tak banyak sangat benda. Sosis tu? Sosis pun baru pick up baru tu. Dulu kat colek keria lama. Keria ada lah dulu. Keria daripada Jepuk Mala legend lah tu. Jepuk lama tu. Colek buah. Colek buah. Colek buah lama daripada dulu. Ni makan. Gapa dia panggil dia perut dengan pelepung. Pelepung. Kelantan dia tak panggil rojok buah, dia panggil colek buah.
Rojak dah ada dua lah. Jadi adik kakak mari kita nak raya pun demo tak rasa lagi kan. Adik kakak tak rasa lagi. Mari sini rasa sendiri. Memang jadi. Dah. Kalau rindu nak makan col ni rasa nak klik Kelantan payah bulan-bulan puasa nak klik raya mari pasang mari boleh main lah. InsyaAllah kita sediakan ni pelbagai jenis col ni. Mana tak cukup banyak lagi, ada lagi ni. Tak sedap preparation hari ni, hari ketiga, hari keempat. Belum ada lagi lah, kita akan ada masuk lagi. Buka berapa hari dah? Kita hari pertama kita buka tu. Oh, pertama buka dah? Kita pun siapa tu? Kita tengok loceng, rindu loceng. Kelantan lagi ada loceng. Sate ikan. Sate ikan. Sia pun pakai loceng. Kata fishball pakai loceng ke? Kita beza lah, loceng ni kecil sikit. Fishball tu besar sikit. Okey, mari dah. Mari makan. Jadi. Oh, makan. Makan loceng lalu cikgu dia. Okey lah. Nak kata jauh tak jauh mana. 20 lebih minit daripada Gombong. Bukan pula. Ini dekat tu. Kita ingat kau Rawang tu jauh. Rawang ni besar tak? Sini kalau masa ni lah 20 lebih minit tak lepas setengah jam. Dari Gombong. Dari Gombong, 15 minit, 20 minit 20 lebih minit lah. Ramah sains-sains kita tinggal Gombong ni, tinggal mana? Rawang ni. Lepas tu kerja di KL. Kata Rawang ni jauh. Rawang ni meluas sampai ke hujung sana. Sebab kita buka selagi tu cawangan tu untuk orang situ lah. Rawang lagi je, pasal jauh tu. Sama mana? Boleh main nak tahu kalau connect nak tahu sini lah. Kalau nak tahu adik kakak Pro 2 terletak di Rawang. Di mana? Sungai Cuh ke apa? Sungai Cuh lah. Saudara tempat dia duduk kerja duduk. Kalau saudara bakal kerja Pro 2, saya lah. Ya, yalah. Sini lah. Kita duduk ke sosok dulu. Asrama dia ada situ. Ada asrama situ ni. Kita bawa bekas pekerja mana? Pro 2. Ramai Mewi tu kerja lama tu. Mewi ada lagi tak? Tak ada dalam ni. Ada model baru kan. Makan dia adik kakak. Makan. Kita lapar kot. Apa cakap buah. Sehat dia makan buah. Tengok keluarga bahagia ni. Makan apa bang? Makan apa bang? Adik, kak. Makan colek hari ni, kerang rebus dengan Colek buah. First time ke atau pernah datang? Dikatakan tak lepas kan? Saya pun tak lepas ada dekat sini. Teringatlah kalau nak makan colek tu ada kat sini. Betul. Colek kat sini nampak dekat. Iyalah. Enjoy deh. Okey, salam Ramadan. Colek bang. Apa? Tengok colek tadi. Ramai tengok. Tengok abang dengan akak ni. Makan apa bang? Colek. Tengok ni. Sini pilih sendiri. Duduk kawasan sini ke? Bukit Beruntung. Tak jauh mana. First time ke? Atau pernah datang? Pernah sekali. Tiap-tiap tahun ada kat sini. 7 tahun dah dia buat. Okey, enjoy Terima kasih. Bedeng, apa tu? Ni. Dalam ni ada udang dengan sotong. Sotong kan? Seafood. Kalau nak igat kalau sotong tu jadi sotong. Jadi sotong. Kena berigat dah lah. Satu iya dah lah. Orang Kelantan tak ada lagi. Tak ada lagi tu. Kena eja. Mau sotong. Duk mana pun. Ketel lah kita masuk rasa ketel kita cukup syarat ketel udang. Kita udang lah tak? Udang dengan Udang galak. Sotong. udang gala tu. Kepala besar. Udang gala. Udang gala. Sungai. Mari abang ke. Udang ikat ni 2-3 ekor. Okey Bepi, terima kasih banyak memang jadi colek dia setiap tahun ngosek lah. Kena mari sama. Berapa tahun dah agak mari? 3-4 tahun dah tak? Ada tak lepas apa ada tahu mana. Anak kok lama dah lah dengan Yelah sebab tu kita mari pula. Memang jadi. Kau agak apa dengan penonton akak channel ni? Okey, pesta colek ni untuk semualah. Kita ni pesta colek ni hanya setahun tu sekali setahun saja. 30 hari. Hanya di bulan Ramadan saja. Bulan lain
Tak ada. Tapi lah ni pun selain daripada colek tu ada nasi kuku, nasi kabu, mi celur dan ada. lain-lain ada lah. Ada. Kuih-kuih tradisional nak makan ni bak ko akok ko onde-onde pun ada boleh puasa. Dia boleh mari sini iftar buka puasa dengan iftar dan makan moreh. colek. Moreh sini selalu lah. Ya. Okeylah. Untuk makluman kita ni colek kita ni dah tahun ke-7 lah. Ke-7 ni? Ke-7 mana terbesar di Rawai lah. Bukan senang nak siapa tu 2 tahun tu be. Anak-anak Kelantan di perantauan hok duk jauh sikit Shah ko Gombok. Pakat-pakat mari lah KL ko kalau Selangor ni. Pakat-pakat mari. Pakat mari adik kakak. Saya kita jangan Jangan pecah. Baik. Beres.